Siapa ada main game Inzoi boleh bantu-bantu? Ni saya tak tahu macam mana nak up emotional dia. Awal game semua penuh. Lepas tu cepat je drop. Dah cuba buat banyak kerja, ada yang naik tapi sikit. Lepas tu turun balik. Ada yang tak naik langsung. Cari cheat code, baca kat AI, kata emotional ni memang tak ada cheat khas. Jadi memang tak ada cheat untuk naikkan emotional. Ke memang emotional ni tak perlu difokuskan? Ada siapa yang main game ni? Kita tolong-tolong. Saya memang dah main game ni sejak hari pertama rilis dulu. Tapi saya jenis cepat bosan kalau dah main sebulan dua. Sekarang baru install balik. Dah banyak update improvement. Sekarang dah boleh buat kolam renang macam rumah orang kaya pula. Tengok TV, buka muzik pun emotional tak naik juga. Kadang tengok TV channel tertentu boleh naikkan emotional. Leceh lah nak hafal apa yang boleh buatkan dia naik. Kita buka je semua radio supaya ada background music. Bosanlah game ni tak ada background music. Ni satu bug rosak. Bumbung suka-suka je hilang. Kesian Inzoi saya berjemur. Butang untuk tutup bumbung tu selalu balik ke default. Hilangkan bumbung. Kalau ni hujan, habislah rumah masuk hujan. Inzoi tak demam ke? Musim salji pula macam mana nanti? Oops, tak dapat off TV ni. Lantaklah, saya kaya, banyak duit bayar bil elektrik. Tutup TV, on radio. Bilik saya ni fully pink. Peralatan semua buat warna pink, termasuk lampu sekali pink. Kalau malam, cantik. Rumah ni baru 50% siap. Masih banyak lagi saya belum buat. Nak buat ruang melukis, ruang muzik, buat gym dan taman mini. Nak buat tingkat atas untuk gardening sambil tempat santai tengok pemandangan laut. Kalau boleh nampak pemandangan laut. Sebab tapak saya ni bukan di tepi pantai. Tapi tak terlalu jauh dari pantai. Mungkin dapat tengok laut. Tengok tu, emotional makin turun. Stres lah nak pertahankan emotional dia ni. Nanti dia sedih, murung, mati pula Inzoi saya. Masih muda ni, belum kahwin lagi. Belum ada keturunan. Cek kat Miao Info, tak ada pula informasi pasal emotional. Ke benda ni dah tak penting lagi sekarang? Kalau Inzoi awal rilis dulu, kena jaga emotional ni. Jangan sampai drop. Emotional ni penentu kesihatan Inzoi. Kalau drop, dia akan murung dan demam sampai meninggal dunia. Innalillah. Program yang dah siap buat ni macam mana nak jual? Lupa pula. Okeylah geng, sekian saja. Kalau siapa-siapa ada jawapan tentang isu ni, boleh bantu-bantu. Yang main Inzoi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video seterusnya.